Dengan Intifada Unas Sutra Kajang 2025 dengan tema yang membawa kita pulang ke bumi Kesultanan Zaman Melayu. Dengan penuh rendah hati, hamba mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada kesemua rakyat Jakarta yang hadir ke Balai Persidangan pada pagi ini. Dan bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, hamba ingin menjemput dan mempersilakan Adinda Muhammadiyah Khairil untuk memimpin bacaan doa. Boleh Boleh dipersilakan anda untuk berdiri seketika. Baik, kita nak jemput ketiga-tiga Arjuna kita ke hadapan. Inilah dia calon-calon merdeka tanah Melayu kita yang akan berada bersama dengan permaisuri di istana. Tetapi mereka itu yang tidak kena. Dan mereka masih dulu di zaman dahulu kala. Dipersilakan kepada Afi dan juga Adinda Ayu. Tahniah sekali lagi kita ucapkan